dalam bidang. At the end of the day, ini saya buat untuk anak-anak orang Melayu kita. Saya kata saya nak education untuk anak orang Melayu. Dia ramai lah, Dr. Rodel Karbi waktu tak masa itu semua saya ingat raya lah. Profesor yang mana ni, kadang-kadang dia gurau. Dia kata kau punya program tak bagus lah, jadi sikit saya nak dapat. Yalah, anak dah besar, baru simpan. Jadi nak pergi Australia, RM16,000 tak cukup. Dia saja nak buat gurau. Sebenarnya dia nak puji saya, tapi jadi. Because of the 16,000 lah first semester anak saya boleh survive, while waiting for the second semester baru dapat scholarship. Jadi bagi kita ayat terima kasih kepada ibu. Saya kata alhamdulillah. Saya punya niat satu je. Saya dulu presiden MPP, orang daripada Kelantan ada gitu tak boleh register depan mata saya pun tak boleh bayar, saya pun on scholarship. Jadi sekarang ni bila saya ada program, saya tawarkan 5,000 anak-anak orang Melayu. Selepas scholarship saya kata apa? Itu yang saya dengar tadi $10 million charity tu. Datuk tu, dia kata saya dah ada semua. Saya kata nak buat bagi tahu kat Datuk, kita ada program yang dia tak pernah dengar. Apa tu? $10 million charity for church. Oh, dia kata for church. Bukan lagi teacher. Anything lah. Macam separuh yang saya jumpa Datuk kan, dia memang dah ada sendiri. Dia kata kita buat, saya kata bagus. Jadi kita boleh kerjasama, mungkin kita boleh tambah lagi masjid yang dia ada macam Tan Sri di Negeri Sembilan tu kan? Tan Sri yang buat ni, Rashid Hussein, RHB. banyak dah dia buat. Saya dulu lama dengan Tan Sri Azman, banyak belajar dengan dia. Saya inspired by him. Saya tengok dia masa tu compete dengan Tan Sri Datuk Chinese company. Saya tengok dia compete. Saya perhati tengok kan. Dia nak bagi tahu sebenarnya tak ada kurang pada kita. Macam doktor pun tahu tak ada kurang. Kita boleh pergi lebih bagus daripada mereka. Dan saya perhati tengok dia pandai. Contoh macam dalam company saya tu, CEO dia bagi Cina, GM ada 4, Cina. Satu je dia bagi Melayu. Sebab dia bagi tahu kita Melayu belum pandai. You belajar dulu. You belajar marketing, you belajar admin, you kena belajar, you belajar dulu. Sampai nanti 10 tahun you akan jadi CEO. Saya tengok Tan Sri Azman dan dia berjaya. Cuma sayanglah nasib dia baru ni ke sini kan. Lama-lama dia buat keluar duit 2 bilion buat charity. Jadi saya nampak at our age lah, saya pun dah 60 dah doktor kan. Selalu kita lebih milik pada charity. Sebab tu saya cakap kat anak buah saya, kita nak bina 1000 masjid daripada 1000 jutawan beriman, supaya nanti kita ada 1 bilion asset accumulated untuk buat charity, buat masjid, buat pondok, buat whatever lah, benda-benda lain. Inilah yang kita nak punya. Jadi macam saya datang jumpa doktor ni lebih kepada nak minta izin. Ini anak-anak buah saya ni nak educate doktor punya apa ni, doktor-doktor dekat sini, doktor dekat anak-anak buah saya dekat KPJ, nak bagi tahu dengan mereka. Kita nak share this story. Kita dah ada almost 600 lah yang dah join. Ramailah pengarah KPJ sana, pengarah saya semua tak sebut nama lah. Saya bagi tahu kebanyakan KPJ ni kita dah pergi dah. Banyaklah pengarah Puteri, pengarah KPJ Damansara, semua kita punya. Jadi apa kita buat benda yang sama. Tak ada nak jual barang macam ni. Kalau kita dah jumpa nanti doktor, mungkin fikir okeylah, saya boleh buat untuk anak saya. Jadi saya ketepikan certain nama orang money supaya nanti dia boleh continue my legacy. Itu asal. Wassalam. Sikit aja di introduction dia. Jadi tadi nak permission supaya bagi gambar dia minta izin dia nak videokan saya. Jadi di samping kita buat charity, kita sendiri pun mesti buat charity juga. Contoh kata tahun depan total semua dapat, dia dapat 100,000, lagi seorang lagi dapat 100,000, dapat 200,000, 20%. Kita buat tu majlis, kita bagi. Anak buat majlis pun tak apa. Saya suka buat majlis official. Satu lagi, saya meniaga cara betul. Macam orang cakap, saya bagi ada 2-3 tempat tu yang buat investment 100 juta, 200 juta, dia minta pada untuk kata minta maaf. Saya dengan polis ke, JPJ ke, 1 sen saya tak pernah bagi, 1 sen saya tak. Saya nak meniaga cara betul. Saya kata, minta maaf cakap, saya dalam bidang ni dah lama. Saya dapat gaji lebih Perdana Menteri dah berbelah-belah tahun. Saya tak ada apa nak dulu cerita dulu. Saya nak cerita meniaga cara betul.
nak sampaikan niat saya, kalau saya tutup mata rapat ada 1,000 ada 1 bilion untuk fastabiqul khairat. Itu saja. Untuk kebaikan. Jadi niat baik kita ni macam doktor tahu lah, kita taklah nak buat seorang doktor. Walaupun doktor pandai, doktor kena buka. Jadi kita perlu ramai kepakaran masing-masing. Walaupun orang cakap dengan saya, doktor ni semua dia boleh buat. Sabut baby boleh, operate boleh, jaga pedi, orang pun juga dia kata, dia orang nak cakap kat saya. Dia punya puji doktor, main lagi. Alamak. Hati-hati luka tak boleh. Itu tak boleh. Itu jarum kecil ke jarum besar? Jarum lain. Jarum rohani. Jadi itulah jadi kami datang ni lebih kepada nak sepatah dengan doktor, nak maklum. Jadi kalau doktor macam mungkin kalau maknanya restu lah, restu. Kita nak buat benda ni sebab di sebelah Terengganu, Kelantan kita baru ada dalam belah-belah tu, belum ramai lagi. Di belah sana kita dah beratur. Sebab dekat sini pertama saya klinik pakar pun baru masuk, kita banyak pergi pondok-pondok klinik. Sini banyak pondok-pondok klinik dengan bisnes-bisnes lah. Ini bisnes besar semua ada klien kita. You name it lah, kedai-kedai makan ke apa ni, farmasi, kemudian kita punya klien lah. Cuma kalau ini sebab dia memang orang faham, saya nak dia pergi. Kalau boleh kita nak buat sedikit official lah, mana perjumpaan itu kita dah jumpa, kita dah nak sepakat izin supaya nanti setakat ni saya akan turun. Nanti kalau ada yang keras-keras, ada yang keras-keras, maknanya dia ada duit banyak, dia nak langsung dia apa semua, saya turun. Jadi saya bagi tahu lah, saya tak ada jual barang. Kalau waktu saya dah ada duit sendiri, saya pun dah buat bonus dekat India. Saya jumpa dia dah spend 20-30 million dekat India, tetap kita sama. Jadi lebih kurang begitu tujuan kita. Tak ada jual barang, tak ada apa, nak restu, nak sama-sama kita buat benda baik. Mudah-mudahan nanti dia telefon, tu doktor tu dah masuk lamsam dah, nak buat mati, kita tolong kita tolong usahakan nama sini. Dia beritahu nanti ada 2 ni, bos ada 2 dah ready, dah bagi final dah 2. Kita boleh. Cuma yang susah ni kalau kat Johor susah. Saya kata, kenapa susah? Oi, nak cari tempat, nak bagi nama Sultan punya saya. Orang lain tak boleh. Tak boleh suka-suka tak ada mak kita tak boleh. Oh, bulat dia kata tak susah dia. Jadi Johor tahu tak? Belah mana? Oh, ni orang